Kita akan jemput finalis yang terakhir untuk mengambil tempat kategori autonomous sumo robot 3 kg magnetik. Dipersilakan mengambil tempat di sudut merah Mechabots One dari Mechabotics Teknologi Sendirian Berhad. Dipersilakan. Dan lawannya di sudut biru V010 Hang Kasturi dari Kelab Peminat Robotik Negeri Sembilan PRNS. Dipersilakan. Kita akan berikan masa untuk kedua-dua robot melalui tetapan alat kawalan oleh hakim pertandingan. Kita akan tunggu isyarat hakim untuk meletakkan robot di gelanggang. Ready? 1, 2, 3. Kita bersedia untuk pusingan yang pertama. Biru ready? Merah ready? Ready? 1, 2, 3. Satu mata menjadi milik pasukan merah. Strategi siapa yang akan mengena? 1, 2, 3. Biru ready? Merah ready? Ready? 1, 2, 3. Kita dapat lihat di situ betapa lajunya Hang Kasturi merempuh Mechabot One. Kedua-dua robot membuka mata pisau masing-masing yang sudah rosak teruk tadi. Ready? 1, 2, 3. Biru ready? Merah ready? Ready? 1, 2, 3. Tahniah untuk Mechabot One dari Mechabotic Teknologi Sendirian Berhad. Kali pertama mewakili Malaysia ke Jepun. Dan syabas untuk Hang Kasturi dari Persatuan Peminat Robotik Negeri Sembilan PRNS.